Betul kita nak bangunkan Negeri Sembilan. Saya dah lancarkan dasar pembangunan dan pemodenan 30 tahun Negeri Sembilan 2015 sampai ke 2045 dengan kita buat Malaysian Vision Valley. Dah diluluskan, dah dibentang oleh Perdana Menteri semasa pembentangan rancangan Malaysia ke-11. Ini adalah satu rancangan pembangunan dan pemodenan Negeri Sembilan yang amat besar. Daripada nilai sampai prediction 108,000 hektar akan dibangunkan. Di sini kita adalah merupakan private driven development, bukannya government driven development, but it is more of private driven development. Kita satukan pemegang-pemegang hartanah yang besar-besar di kawasan itu dan kita buat satu plan, master plan yang besar. Kalau tidak pun kawasan ini pun akan membangun. Kalau tidak pun kawasan ini akan terjadi juga pembangunan dengan Amstag-nya, dengan Senayannya, dengan nilainya, dengan Ansdale-nya, dengan Spring Hill-nya. Kalau kita tak plan betul-betul, nanti at the end of the day kerajaan akan terbeban. Kita pening kepala, jalan dia tak ke mana, highway tak ke mana, apa tak ke mana, public transportation tak ke mana. Sudah-sudahnya kita pula jadi memikul tanggungjawab, memikul biaya hidup. Mereka yang dah jual rumah, dia sapu tangan, dia dapat untung, okay lah, thank you very much, bye-bye. But after that, tanggungjawab kita. Jadi adalah lebih munasabah dan lebih baik kita buat master plan supaya kawasan ni nak bangun mesti ada Central Park. Ini pun saya dah minta, ada 1,000 ekar Central Park. Akan ada 2 highway baru daripada Kelai ke Seremban, akan sambung dengan Senawang. Senawang ada 5.5 km elevated sebab jam kat Senawang. Akan sambung sampai ke Lekas. Orang nak balik Kopilah terus naik atas. Kita ada lagi jalan baru iaitu KLIA Port Dickson punya highway. Kita akan buat high speed rail punya station, bukan kat Seremban sini tapi kat Lamu. Kita akan buat satu transit oriented development di situ. Saya akan sambungkan what we call as the missing link, iaitu plus highway sedia ada kan, plus highway Lekas pun sedia ada, tetapi dia tak bersambung. Would you imagine a highway you cannot connect each other? Kita buat apa yang dipanggil sebagai the missing link. We will connect the 2 highways. Kita akan buat, boleh jadi pada Pajam keluar dekat bawah Pekan Nilai, kita buat exit satu dan kita akan buat sambung kepada kita punya station high speed rail nanti dan akan terus pergi ke KLIA.